rakyat terpaksa bergelumang dengan tai khinzir setiap hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercakap tentang isu ladang khinzir di negeri Perak. Pada minggu lepas, Perikatan Nasional telah mendedahkan dalam Dewan Undangan Negeri tentang lambakan ladang khinzir sama ada yang berlesen ataupun yang haram. Tetapi jawapan daripada Esko Kerajaan Negeri Perak yang mewakili kerajaan negeri itu sendiri adalah yang pertama, dia nafikan lambakan ladang khinzir. Yang kedua, dia kata tak ada ladang khinzir dalam ladang khinzir haram di negeri Perak. Yang ketiga, dia kata semua ladang khinzir ini mematuhi enactment pengawalan penternakan khinzir 1992 dan kaedah-kaedah 2009. So, aku nak jawab semua penjawapan yang diberikan oleh kerajaan negeri Perak berkenaan dengan ladang khinzir di kampung majoriti Melayu Islam. Di kampung Tanjung Keramat. Kita dah sebut dah, kampung tu dengan ladang adalah 3 minit perjalanan. Bukan 300 meter, 3 minit perjalanan. Jadi bila Esko jawab, dia kata, oh kampung tu 2.57 km daripada ladang. Had 200 meter. Memanglah had tu 200 meter. Engkau jangan buat kerja berdasarkan buku sahaja. Kau kena faham, ladang babi ni bukan macam kau kentut. Kau kentut kat situ je bau. Ladang babi ni bau tu dia pergi jauh satu kampung. Dan penduduk di kampung Tanjung Keramat ni dah mengadu bertahun-tahun. Mereka tak tahan dengan bau busuk, tak tahan dengan pencemaran sungai. Kau kena dengar sebagai kerajaan, dengar luahan hati rakyat. Jangan duk main, oh 200 meter. So bolehlah. Aku nak tanyalah kalau had 200 meter ni lah yang jadi panduan kepada kerajaan negeri sangat. Sampai rakyat punya aduan tidak diendahkan. Aku cabar MB Perak. Rumah kamu yang di rumah kediaman rasmi di Ipoh tu, luluskan satu ladang babi, jangan kata 200 meter, 500 meter pun tak apa daripada rumah kamu, dan biar ada ladang babi besar, buat di situ. Nak tengok kamu boleh tahan ke tak dengan pencemaran bau dan sebagainya. Mesti kamu takkan tahan punya. Kalau kamu tak tahan, macam mana nak minta penduduk supaya terima? Ini satu perkara yang tak logik. Kalaulah 200 meter itu adalah undang-undang, peraturan ataupun guideline, bila rakyat mengadu, ubahlah 200 meter tu. Ubahlah garis panduan tu. Tak boleh 200 meter dah, kena lebih jauh. Dan yang paling penting adalah kampung ni majoriti Melayu Islam. Apa yang tak fahamnya? Orang pergi masjid subuh-subuh, bau najis khinzir. Jadi macam mana kerajaan negeri boleh kata tak ada ladang haram dalam negeri Perak? Yang ketiga, bila Esko kata, oh semua ladang ini mematuhi enactment dan peraturan. Semalam Perikatan Nasional dedahkan sebuah ladang di Kampung Poh itu. Ladang ini terletak 140 meter. Ladang khinzir ini, dia ada 2 bahagian. Satu seberang kanan jalan dan satu seberang kiri jalan. Seberang kanan jalan ini ada ladang yang besar, kolam pengolahan pertama, kedua, dan kemudian disambung dengan PVC pergi ke kolam pengolahan ketiga di sebelah kiri jalan. Dan kolam pengolahan ketiga inilah paling busuk, paling besar dan paling busuk. Rumah penduduk yang paling dekat adalah betul-betul sebelah kolam tersebut. Jangan kata 200 meter. Jadi macam mana Esko boleh kata syarat 200 meter? Itu pun dah tak dipatuhi. Kemudian kita ada satu kampung, Kampung Kuala Gepal. 1 minit perjalanan daripada ladang ini. Kemudian Kampung Kampung Poh yang terletak 2 minit daripada perjalanan daripada ladang ini. Ini semua adalah kampung majoriti Melayu Islam. Dan kemudian kita mendapat aduan. Ladang ini membebaskan ataupun melepaskan sisa kumbahan najis khinzir terus ke dalam sungai yang tak tanpa rawat. Jadi kita, Perikatan Nasional telah hantar satu tim di kalangan pakar yang turun menjejak di tepi sungai sehingga jumpa punca pencemaran tersebut. Dan akhirnya Perikatan Nasional telah jumpa satu kawasan yang mana sebelum kawasan tersebut airnya cukup jernih, cukup cantik, dan apabila tiba di kawasan yang berlaku pencemaran ataupun sisa najis khinzir dilepaskan terus ke dalam sungai, selepas itu sungai terus menjadi keruh, busuk, berkeladak, penuh dihurung lalat dan sebagainya. Saya sendiri berada di lokasi tersebut dan saya hampir muntah kerana busuknya sisa yang dilepaskan ke dalam sungai. Jadi persoalannya adalah, apa yang kerajaan negeri buat? Kata tak ada ladang haram, ni ladang haram. Kata tak ada, semua menepati enactment, mematuhi enactment. Ni, terang-terang, najis, sisa kumbahan, najis khinzir, dilepaskan, bukan berjadual, terus, menerus, tanpa henti ke dalam sungai. Dan bila MB jawab kata, oh Perikatan Nasional pergi sampai ke luar kawasan untuk mencari kesalahan. Saya akui, ladang ni memang
terletak di luar Dun Air Kuning. Sempadan. Betul-betul sempadan. Tapi keluar sikit je. Tapi MB, kamu tu adalah MB negeri Perak, bukan MB Air Kuning. Kalau duduk luar pun tetap menjadi satu kesalahan. Tetap kamu kena jawab. Kerana kamu adalah MB keseluruhan negeri Perak. Jadi jawapan MB itu sangat mendukacitakan, sangat tidak bertanggungjawab. Dan yang paling penting penduduk Air Kuning kena faham. Sungai itu adalah Sungai Bido. Sungai Bido ini mengalir daripada kawasan berlaku pencemaran itu terus masuk ke dalam Dun Air Kuning. Di situlah penduduk Air Kuning berhadapan dengan bau busuk, dengan sungai yang tercemar, hasil daripada ladang di Kampung Poh ini. Dan ketika berlaku gangguan bekalan air di seluruh tapah pada awal tahun itu disebabkan oleh paip pecah. Penduduk di Dun Air Kuning gunakan air sungai untuk kegunaan harian sebab 3 minggu tak ada air. Mereka guna untuk mandi, mereka guna untuk minum, mereka guna untuk ambil wuduk. Dan mereka guna juga air sungai untuk mandi jenazah. Jadi apa hukum semua perkara ini? Saya setuju dengan MB Perak. Bab hukum kita serah pada Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Biar mereka, Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti menentukan dari sudut hukum. Tapi dari sudut undang-undang, dari sudut pencemaran, dari sudut kesihatan, kamu bertanggungjawab. Kamu perlu jawab. Jangan divert kepada orang lain. Ini bukan soal politik. Ini soal rakyat Dun Air Kuning, rakyat Tapah, rakyat negeri Perak yang menjadi mangsa akibat kegagalan kerajaan negeri Perak memantau dan juga mengawal selia industri penternakan khinzir di negeri Perak. Jangan bangga sangat mengeluarkan 500,000 ekor khinzir setahun kalau rakyat terpaksa bergelumang dengan tai khinzir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.